Adakah anda seorang jutawan duit ataupun jutawan emas? Jika anda memiliki 1 juta pada tahun 2018 dengan harga sekitar RM186 per gram, anda boleh dapatkan sekitar 5 kilogram emas. Hari ini, dengan 1 juta yang sama, harga emas pada paras yang tertinggi sekitar RM530 per gram, anda cuma dapat sekitar 2 kilogram emas sahaja. Lebih separuh kurangnya gram emas yang anda beli dengan 1 juta yang sama berbanding 7 tahun lepas dengan sekarang. Jadi ada 2 kesimpulan yang anda boleh dapat daripada kiraan yang saya kongsikan tadi. Yang pertama, dengan nilai ringgit yang sama, telah hilang kuasa beli 2 kali ganda dalam masa 7 hingga 8 tahun sahaja. Yang kedua, emas harganya meningkat setinggi 20% setahun dalam masa 7 hingga 8 tahun. Simpanan DSB, tabung haji dan KWSP yang kita simpan dalam bentuk wang fiat bukan sahaja kerugian dari sudut kehilangan kuasa beli, malah dividen yang kita dapat pun sekitar 5% sahaja setahun. Jauh lebih rendah berbanding keuntungan yang kita dapat hasil daripada kenaikan harga emas selepas dah tolak semua spread value dan zakat emas. Semoga bermanfaat. Teruskan follow saya.